Kalau anda masih rugi dalam pelaburan, ini mungkin sebabnya. Ramai orang masuk pasaran tanpa sedar bahawa beli saham sama macam beli perniagaan. Pelaburan tak susah tapi ramai buat jadi rumit. Tengok perniagaan pun tak faham. Aliran tunai pun tak tahu. Tapi nak untuk macam profesional. Masalahnya, ramai tak boleh kekal rasional. Sedikit turun panik, sedikit naik bangga. Kadang orang tak faham pun boleh untung. Tapi itu nasib. Yang penting bukan buat banyak, tapi buat yang betul. Tapi ramai pula suka masuk dengan modal penuh. Kononnya yakin. Sebenarnya itu tabiat, bukan strategi. Sedata, kurang 1% sahaja yang benar-benar faham apa mereka buat dalam pasaran. Hidup ini kita hanya perlukan beberapa peluang besar saja untuk ubah masa depan. Tetapi ramai tak tahu beza antara faham dan tak faham. Kalau perniagaan pun tak faham, kenapa nak melabur? Silap semua orang buat, tapi jangan ulang silap sampai bankrupt. Ingat, saham mahal belum tentu tak boleh naik lagi. Saham murah belum tentu peluang. Syarikat yang betul-betul bagus akan terus cipta nilai. Fikir kita faham perniagaan? Belum tentu kita faham semua. Dalam pelaburan, buat perkara yang betul lebih penting daripada buat banyak kerja. Budaya syarikat sangat penting. Sebab budaya akan tentukan hala tuju. Dan zaman sekarang, AIDA jadi revolusi besar. Kalau masih nak main short term, anda cuma jadi mangsa. Kalau pelaburan tu tak sesuai, keluar cepat. Jangan kejar duit yang bukan untuk kita. Kejar hot stock? Itu tanda anda sebenarnya tak faham. Kalau betul-betul faham, harga turun naik tak ganggu anda. Pegang lama pun tak jadi masalah sebab anda tahu apa yang anda buat. Margin keselamatan datang daripada kefahaman yang mendalam. Setiap pelaburan ada kos peluang. Dan I buat short term semakin susah. Kalau tak faham perniagaan, jangan sentuh. Pengurusan tak boleh selamatkan budaya buruk. Pengasas susah lepaskan kuasa. Umur bukan alasan. Yang paling penting, terus belajar. Sebab kalau anda tak belajar, pasaran akan ajar anda dengan cara yang paling sakit.